Anda ingin bersara seawal mungkin? Dalam video ini, saya akan kupaskan tentang bagaimana menyimpan emas boleh dijadikan strategi untuk bina dana persaraan seawal umur 45 tahun. Ramai orang menganggap persaraan hanya bermula pada umur 60 tahun. Tetapi realitinya, persaraan bukan semata-mata soal berhenti kerja, ia tentang ada pilihan. Pilihan untuk terus bekerja kerana minat, bukan kerana terpaksa membayar bil. Dengan menyimpan emas secara konsisten dari umur 25 tahun, anda boleh bina simpanan persaraan yang kukuh sebelum capai 45 tahun. Sebagai contoh, katakan anda menyimpan RM1,000 setiap bulan khas untuk dana persaraan. Dengan kenaikan harga emas secara purata 10% setahun, dalam tempoh masa 20 tahun, anda sudah memiliki simpanan sekitar RM700,000 dalam bentuk aset emas. Kenapa menyimpan dalam bentuk emas? Kerana emas kalis inflasi tidak terjejas dengan pasaran saham atau kegawatan ekonomi. Apabila harga barang naik, nilai emas juga meningkat, melindungi kuasa beli simpanan persaraan anda. Tiba umur anda 45 tahun, anda sudah ada tabung yang cukup untuk membuat keputusan besar. Sama ada anda ingin fokus bisnes sendiri, bercuti panjang atau hanya kerja sambil-sambilan tanpa tekanan kewangan. Jadi jangan tunggu umur 55 tahun baru fikirkan tentang persaraan. Mulakan hari ini dan caranya anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.